Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni Nurul nak menggunting baju lace. Ni ada baju lining. Okey, ni kita buat baju kurung moden pendek. Okey, kita potong dulu bahagian dalam dia ataupun lining dia. Kita ikut pola. Kebetulan Nurul menggunakan pola master pola size M. Kita tekap-tekap je, senang. Kemudian kita tanda-tanda dan kita gunting. Ini adalah pola bahagian belakang. Pola ni belum ada basi lagi, jadi kita tambah basi kiri kanan dalam 1 inci, kemudian bahu dalam 1/2 inci. Ni kita tanda dulu lisu dia supaya mudah nanti waktu menjahit. Nurul walaupun menjahit dah lama tapi lebih selesa kalau Nurul pakai pola. Okey, ini yang depan dia kita ada princess line. Sama juga, tinggal tanda je dan kita basikan dia. Kita tanda. Ini baju kurung moden pendek. Labuh dia lebih kurang dalam 28 inci. Saiz M, orangnya comel je. Ni kebetulan hari tu dia hantar masa raya. Tapi nak pakai lepas raya. Alhamdulillah. Tak adalah. Sudahlah baju dia bermanik-manik bagai. Sekarang ni baru lepas raya baru kita buat. Relax lah sikit. Okey, untuk labuh tangan. Labuh tangan pola ni dalam 23. Tapi customer labuh tangan dia hanya 21. Jadi kita pendekkanlah sikit. Okey, lepas kita gunting lining, baru kita gunting dia punya lace. Ni full